Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uh, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah, kita jumpa lagi petang ni. Selamat Hari Raya pada ibu-ibu semua. Moga semua berbahagia, sihat walafiat, boleh ngaji Quran, dan apa dalam keadaan yang baik lah semua insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung ngajian makhraj huruf kita. Jadi selepas saya tengok rakaman-rakaman, okey. So last kita dulu, kita dah pun masuk pada huruf dha, dha. Okey, dan kita tinggal satu lagi huruf fa, fa lagi. So fa, dha, dha. Jadi kita dah selesai huruf fa dengan dha. Okey. Betul tak ibu-ibu ingat lagi tak? Okey. Baik. Jadi yang kita dah pun belajar sebelum-sebelum ini, okay, mula-mula sekali di awal-awal sekali kita belajar makhraj jauf. Betul tak ibu-ibu? Ada tak makhraj al-jauf? Iaitu apa makhraj al-jauf? Makhraj rongga. Daripada mana rongga tu? Apakah rongga yang terlibat dengan suara ni? Sebab kita banyak rongga. Okay, telinga pun ada rongga. Kawasan yang mana boleh masuk keluar angin tu, itulah rongga. Telinga pun rongga, dekat bawah pun ada rongga. Tapi rongga yang terlibat dengan suara hanyalah sama ada rongga mulut terbuka ni, ataupun rongga apa yang kita buka ni, hidung. So bila sebut al-jauf, rongga apa yang terlibat adalah rongga tekak, daripada tekak sampai ke mulut. Itu maksudnya al-jauf. Okey. So dua ni je rongga yang terlibat dengan suara. Kalau dia tak masuk sini, akan masuk ke mana? Sini. Dua ni je. Tak masuk mulut, dia akan masuk ke hidung. So baik. Tapi bila kita belajar makhraj, alif, waw, ya, huruf mat adalah rongga. Rongga mana ibu? Khaishum ke mulut? Rongga ni. Betul tak? Jauh. Al-jauh. Okay. So, sebab itu kita tak buat wakanu, wakan. Dia masuk hidung pula. Okay. So wakanu, nu, waka, wakanu. Ni masuk hidung. Okay. So boleh elakkan hal sedemikian. Okay. Innaka sami. So sami'un, sami'un. Okey, biasa kita boleh menyedari suara kita tu masuk rongga hidung sebab rongga hidung ni lebih kecil. Bila suara kita jadi kecil tu masuk apa? Dia masuk sini. Sami. Masuk ke hidung lah tu. Kita baju tu kita. Okey. Baik. Kemudian selepas rongga, apa pun yang paling kita baca. Selepas kita belajar al-jauf, alif waw ya, kita pun mula masuk ke rongga yang pertama selepas al-jauf kita belajar al-halaq. Okay. Siapa tahu mana al-halaq? Rongga apa ni? Rongga. Kerompong. Yes, Kerompong. kerongkong. Okay. Kerongkong. Halqum. Halq. Baik. So kerongkong ada tiga makhraj kecil kat situ. Tiga makhraj khas. Pangkal kerongkong, tengah kerongkong dan juga hujung kerongkong. Okay. So pangkal apa hurufnya pangkal? Hmm. Ain. Ha. Yes. Hamzah dengan ha. Kok Hamzah. Ha, okay. So dia bunyi garau. Sebab tu bagi kita je tak berapa bunyi garau sebab kita punya kerongkong pun kecil. Halkom ni halkom. Tapi lelaki mungkin mudah nak buat. Nak segah orang ni bila lelaki buat lebih kuat. Sebab apa? Sebab dia punya halkom lebih besar. Hey, kita nak buat gitu tak berapa kuat. Sebab tu setengah orang bila dia bunyi ha dia tak berapa kuat. Okay. Wa ma huwa bimuzahzihi. Tak dengar. Zihihi. Kita nak kena tolak sedikit. Ya, jadikan dia garau. Itu di pangkal halkum hamzah dengan ha. Tengah halkum hurufnya apa? Tengah halkum cekik sikit. Iaitu huruf Ain dan ha. yes. Ain wal ha. Ain wal ha. So kat sini. Kita jangan ni masuk mulut lagi. Tak masuk sini lagi. A, iu. Okay.
a'lamu dan sebagainya. Okay, ha sama juga lebih luas lagi pita suara kita terbuka. Kemudian hujung kerongkong, makhraj apa hujung kerongkong? Rin dan kho. Yes, ghain dan kha, ghain dan kha. Okay. So dua makhraj, dua huruf yang berada di hujung kerongkong ro dengan kha. Okay, ramai yang buat huruf kha dia tak apa jadi. Walal akhirati, walal akhirati. Sepatutnya khi, khi. Jadi kena naikkan sikit lidah dia. Kalau dia buat wal yaumil akhir, ibu rasa huruf ha ke kha yang keluar tu? Ha. Izhat wal yaumil akhir. Tak ada naik lidah, maksudnya apa? Tak jadilah kha dia. Sebab kha dia kena ada effort naik lidah sikit. Wal yaumil akhir. Itu. Akhir, akhir. Naik lidah sikit. Lagi naik pangkal lidah. Sebab apa? Sebab makhraj kha berada di hujung kerongkong tu. Dekat-dekat dengan lidah dah tu. Lagi khi, khi, khi. Okay, so bantuan lidah tu boleh membantu memudahkan kha keluar. Okay. Walal akhirati tak jadi. Walal akhirati. Okay. Baik, itu makhraj halqum. Kemudian kita masuk pada makhraj lisan iaitu lidah. Kita masuk dulu pangkal lidah itu. Apa makhraj pangkal lidah? Kho. Sebelum. Yes, kaf dengan satu lagi huruf. Kho. Yes, o. Okay. O. Bukan ko. 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 Tak jadi. O belakang. Okay. Boleh nampak lidah kita akan membentuk bulatan. Sebab apa? Sebab nak tolak suara naik atas. Isti'la. Oh, dia jadi gitu. Oh, oh. Dia bukan ke. Tak jadi. Kena koh. Bagi lidah kita membentuk mangkuk untuk tolak suara istilah. Tinggikan. Oh, oh. Okay. Mana? Ha. Baik. Okay, pakai tudung. Pakai tudung. Oh, cantik ni punya ni. Dan ada bunga-bunga. Hmm. Okey. Kemudian huruf kaf. Begitu pangkal lidah o, lidah bertemu, pangkal lidah bertemu dengan langit lembut, langit berdaging ini. Kemudian kaf, pangkal lidah juga bertemu dengan langit yang bertulang sikit. Ka, ka. Ini bukan ka, ka tak jadi. Kemudian tengah lidah pula huruf jim, ya dengan shin. Dan kemudian kita masuk pada hujung lidah, iaitu huruf lam, nun, ro. Ini yang pertama sekali kita belajar, lam, nun, ro. Dan kemudian last kali kita masuk selepas lam, nun, ro, kita masuk huruf za dengan vo. Okay. So satu lagi adik-beradik, za, za dengan vo, iaitu huruf apa siapa tahu? Ha. Yes, ta. Okay. So semua huruf-huruf ini, Ibu, satu tempat pijak sahaja. Okay. Semua huruf tersebut letak tempat yang sama saja. Tadawwal. Dia tak ada ubah pun lidah kita. Okay. Dan kalau kita tak ubah bentuk mulut pun kita boleh sebut lagi. Sebab apa? Sebab dha tersebut tebal dia bukan dengan bulatan mulut dibuncungkan. Tak ada. Tapi tebal dha dibuat dengan apa? Ni pangkal lidah belakang ni. Okay. Dekat pangkal lidah ni yang membentuk tebal dha. So bila kita sebut tadawwal. Okay. Sama je bentuk mulut kita. Tadawwal. Boleh, boleh. Pergilah. Tadawwal. Oh, cuma mungkin kita nak bentuk jadi gemuk sikit lidah kita boleh juga. Tapi tak perlu muncul bu. Bu. Innallaha la yaw. Yaw. Ni tak perlu. La yawni. La yaw. Naikkan lidah belakang sekali lagi. Baik, tiga huruf tadi. Hadza, apa makhraj dia? Makhraj yang khas dia. Siapa boleh sebut dengan detail, terperinci. Apa makhraj detail dia? Iaitu hujung lidah menyentuh ke mana? Gigi kacip atas. Ha, gigi kacip. Hujung gigi kacip atas. Yes, hujung gigi kacip.
Kalau gigi kacip banyak tempat gigi kacip tu kat mana? Wujud pangkal dia ke, belakang dia ke, depan ke, bawah gigi. Okay, so hujung lidah kita dikeluarkan menyentuh ke hujung gigi kacip. Tempat kita gigit barang tu. Okay, itulah hujungnya. So dibawa keluar sedikit. Okay. Tak perlu keluarkan banyak sampai keluar tengah lidah. Tak ada gitu. Okay. Sikit saja. Okay, jangan sorok ke belakang. Sa, tak jadi. Dia kena keluar juga. Sa. Okay. So, the, the macam mana? Ramai yang buat the ni dengan berangin. Sepatutnya Iya. tak ada angin. Betul tak? The tak ada angin. Macam ni ibu tak nak bagi ada angin untuk the. Cuba sebut the. Hmm. Cuba puan, cuba busu sebut the, the, the. Hmm. Ataupun puan Yusni. The, the. Zazizu. Okey, bagus. Puan Yusni. Cuba al, il, ul. Az. Iz. Uz. Okey. Berangin tak? Tak. Ada angin. Betul tak? Okey, baik. Setengah orang dia buat angin. Az, if. Macam ni dia buat tu. Kenapa ada angin? Ramai saya jumpa buat angin. Sebab apa? Sebab dia tolak suara angin keluar. Sedangkan sepatutnya kita sedut ke dalam. Az, il. Tarik ke dalam. Ul. Dan pastikan suara za tu boleh jalan. Bukan kita az, sekam sampai situ je tak? Az, il. Ul. Okey. Biar boleh ditarik. Okey. Tu za. Dha pun sama juga perangai macam dha, cuma bezanya dia tebal. Okey. Baik, dha dengan dha sama-sama tak ada angin. Tetapi ada satu huruf yang juga hujung gigi, hujung lidah menyentuh hujung gigi kacip. Yang tapi dia sifat berbeza dengan dha dan dha, iaitu huruf tha. Yang ini berangin. Okey. Baik, kita tengok apa sifat. Tengok gambar rajah dahulu. Sebelum kita dengar orang Arab sebut apa semua ni. Okey, baik. Okey, inilah gambar rajah. Baik, kita tengok daripada sini. Okay, so ni untuk dha. Ini untuk dha. Yang sebelah kanan ni nampak lidah, pangkal lidah naik ni. Okay. Baik, ini untuk tha dengan dha. Okay, beza tempat yang sama, bentuk yang sama, tak ada beza. Hanya bezanya apa? Bila huruf tha, ibu-ibu kena ada jalankan angin untuk keluar. Okay, tolakkan angin. Tapi dha tidak. Jangan keluarkan angin pada huruf dha. Okay. Baik, tha. Itu dia sudut makhraj dia. Okay. So, tengok kat sini. Lidah dia dikeluarkan, letak di bawah gigi kacip ini. Dan dia nampak macam apa? Kapit antara gigi kacip ni. Tapi tidak ditekan kuat. Kalau tekan kuat nanti tak boleh nak keluar angin. Okay? Hanya disentuh sahaja. Okay? Hanya sentuh sahaja. Baik, saya tengok sikit, saya sebut sikit tentang kesalahan yang selalu berlaku ketika sebutkan huruf tha. Kata Dr. Iman, dia kata apa? Ibdalu tha sinan autaan. Lagi ramai buat dia menukarkan. Bila huruf tha dia jumpa, dia menukarkan menjadi sin. Jadi fakassarakum. Okay? Ataupun jadi ta terus. Fakattarakum. Ni tak ada angin terus. Yang tadi pula angin berlebihan sampai jadi angin sin. Okay? So kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab tha dengan sin ada makna yang berbeza. Okay? So kita kena hati-hatilah bila sebut huruf. Baik, cuba kita dengar orang Arab menyebutkan huruf tha kat sini. Kita dengar dahulu daripada Syekh Abdul Qadir Osmani. Ibu ada nampak ke? Ke tak nampak? Tak tulis. Ada nampak YouTube ni tak? Nampak Ustazah? Nampak okey. الساء أث أثمر إث إثما Okay, dia lain dengan huruf sin, betul tak? Kalau sin bunyi lebih siulan lagi. As, is. Tapi kini is. Angin dia bukan angin yang berbunyi macam bersiul tu. Nah, tadi angin yang halus. Okay, macam kita menyebut seperti kita sebut apa? Apa contohnya?
Birthday. Okay, birthday. Thank you. Thank you. Orang tak sebut thank you, tak, orang sebut thank you. Okay. Birthday. Bukan birthday. Tidak. Dia sebut dengan keluar sikit lidah tu. Okay. Birth. Okay, baik. So, ini adalah huruf sa. Cuba dengar lagi. أس الوثقى ت ثمنا ث آثما ث ثبورا ثا ثالث ثي كثيبا ثو مثوبة. Okay. Ni tak suka sebab dia hujung-hujung kalau video daripada channel Syahab Rifadi ni dia tu blok. Tak nampak dah tulisan tadi. Okay, baik. Kita dengar lagi. Ini gambar raja. أث 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 Okay. أث. السلام عليكم ورحمة الله. اذكرون أذ فنجد تحت إصبعينا ارتجاف بينما أث أث Okay, tadi لا apa doktor sebut tadi? Tengok. الثاء حقها ونعطي الذال حقها وكلاهما حرف مرقم لكن الثاء Okay, مهموس. kata doktor kedua huruf. Nampak tak ni? Doktor Aiman Suhaid nampak ibu? Okay. So, doktor terangkan tentang huruf tha dengan dha. Okay. Baik, kedua-dua tha dengan dha adalah huruf-huruf muraqqaqah ataupun huruf istifal, huruf yang nipis, huruf yang halus. Okay. Maka menyebutkan dia kena senyum sikit lah. مهموسة مهموسة يعني يجري معها كثير من النفس. أث Ini huruf tha mahmus iaitu ada hams pada hurufnya. Maka ada banyak angin pada dia. أث وصوتها في شيء من الضعف. Okay, dan kata doktor, dan suara tha ada sedikit lemah bunyinya. Okay, maksudnya apa? Kalau ibu baca normal kalau tak dengar angin tha. Dia baca masna, masna. Ustazah baca ke tak huruf tha ni? Normal sebab apa? Sebab huruf tha ni angin dia dhaf. Angin dia lemah sedikit. Okay. الذال مجهورة لو وضعنا Okay, baik. Tha pula majhurah huruf jahar. إصبعينا على الحنجرة وقلنا أذ أذ أذ. Okay, ni kata doktor, ni benda yang bagus juga kalau kita nak praktis. Jadi kalau kita sebut dha ni, okay, bila kita letakkan dua jari di bawah dagu kita ni, al, al, kita boleh rasa ada getaran. Al, ataupun dekat dengan apa? Tempat kita cekik dekat ni, ibu-ibu boleh rasa bila sebut dha yang betul dia akan rasa ada getaran, okey? Il. Kalau sebut az, tak ada getaran, maksudnya apa? Kita dah jadikan huruf dha berangin. Salah lagi. دينا يذكرون أذ فنجد تحت إصبعينا ارتجاف بينما Okay, irtijah tu getaran lagi. So boleh try kat rumah. Letak dua jari dekat tempat kita cekik dekat tu. Bila sebut dha, kena ada rasa getaran lagi. Sebab dha tidak ada angin. Tapi kalau tha tak ada getaran. Sebab apa? Sebab tha angin yang halus je. أذ أذ لا نجد ذلك الارتجاف. لذلك وضع علماؤنا الثاء مع الحروف المهموسة سكت فحثه شخص والذال تبقى مع الحروف المجهورة التي يجري التي لا يجري معها كثير نفس. التي يجري معها النفس الكثير هي مهموسة. هذا هو موضوع الثاء والذال. الثاء بعض العاميات تحولها إلى سين، يقول لك الثواب، الثواب بالسين، لا، الثواب، الثاء، الثواب. والذال يحولها بعض الناس إلى زاي، إلى صراط الذين، زينة، تصير مثل زلزلت الأرض زلزالها، لا يصح. الذال بينضرب اللسان. الذين، الثواب.
فلنعطي كل حرف حقه من المخرج والصفات، ننطق الحروف العربية صحيحة، وإن شاء الله تكون تلاوتنا عند الله مرضية. بارك الله فيكم. Okey. Dan last kali Ibu, kita teruskan dengan praktikal ni daripada Al-Quran, daripada juga daripada channel Syekh Dr. Aiman Suhaid ini. Okey, Ibu boleh nampak tak ni gambar ni? Oh, Hasnah nampak tak ni? Nampak cikgu. Eh? Okey, baik. Okey, kat sini Ibu, Ustaz ada menyebutkan tentang kesemua sifat-sifat tha, okey. Rokhawah. Bila rokhawah ni, bila kalau huruf tersebut mati, dia ada masa yang ekstra sikit. Ibu tak perlu tergesa-gesa nak lepaskan tha tu. Okey. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa tak jadi. Bagi masa lebih sikit sebab tha mati ada angin yang lebih. Masna, jangan cepat-cepat. Masna tak. Masna. Lagi. Asqala. Mithqala. Jangan mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah tak. Mithqala dzarrah. Itu namanya apa? Rokhawah. Kemudian hams, taulah tadi angin. Istifal, nipis. Yusmat, tak mudah tergelincir daripada lidah. Infitah, lidah kita tak menghimpit langit. Okay. Baik, cuba kita baca seseorang insyaAllah. الثواب سجاجا. الثواب سجاجا. Baik, pergi ayat panjang sikit. الثواب ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Okay, siapa nak cuba ayat tersebut? Thumma innakum. Saya cuba Ustazah. Silakan. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Bagus. Baik, ada siapa lagi nak cuba? Kita pergi terus ayat yang seterusnya ya. دعوا ثبورا كثيرا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Okay, bila saya dengar orang baca ni, kita akan perhati semua yang dia baca. Kalau dia baca, lam mati dia baca macam mana, waw mati dia baca macam mana. Walaupun topik kita sah, tapi kita nak dengar tu kita perhati semua. Lagi tadi macam ni dia dengar suburo, suburong. Dia tak dengar suburong. Lagi. Ha. Cuba ibu perhatikan setiap huruf yang ada pendetailan ni. Okay? Kol-kolah ni, lam mati, waw mati ni. Cuba dengar dia baca macam mana, Al-Ustaz. واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Sebab setengah orang dia dengar wada'u thuburan rong. Jadi juga RONG. Cuma tak bunyi nipis kaf. Jadi rong. Rong. Bunyi doktor buat tu rong ka. Okay, bunyilah kaf nipis. Okay. Baik, siapa nak cuba baca yang tu? La tad'ul yawma. Silakan. Mana-mana pun boleh, sila. Saya Zuzah nak try. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا.
Tadi huruf waw dengan dal jadinya wed. Wed. Jadi wa tersebut dicondong sikit. Wad'u, wad'u. Ulang Ustazah eh. Boleh? لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Terus, barakallahu fiik. Terima kasih, Ustazah. Seterusnya, الله يبدأ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. okay, so cantik ditarik huruf li. Thumma ilaihi turja'un. Setengah orang baca macam tu. Tapi bila kita dengar ulama baca thumma ilaihi ditarikkan. Ilaihi turja'un. Okay, so itu bacaan yang cantik. Baik, siapa nak cuba silakan. Allahu yabda'ul khalqani. Saya baca Ustaz saya. Boleh? Allahu yabda'u Allahu yabda'ul khalqa Ya thumma beda'ul. Tak bagi Hamzah. Tegaskan lagi. Ya beda'ul. Allahu yab Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Barakallahu fiik. Terus. Seterusnya, ada siapa-siapa nak sambung lagi ke? Siapa nak baca lagi ni? Allahu ya bada'ul khalqa. Ya, tak ada, kita terus pada yang seterusnya. خلق ثم ترجعون ومناة الثالثة الأخرى. Sila, siapa nak cuba? Saya cuba Ustazah. Silakan. Orang nak cuba. Dua orang. Boleh Okey, dua tak pun boleh seorang-seorang lagi. Silakan. Bila Rosita? Oh, saya dulu, okey. Wa manata tsalisatal ukhra. Okey, cuba tarik lagi lam. Wa manata thalithatal ukhra. Wa manata tsalisatal ukhra. Boleh? Seorang lagi, silakan. Barakallahu fiik. Wa manata Lagi sekali busu. Busu ke tadi tu? wa manata salita wa manata salisatal ukhra. Cuba busu tarik lagi lam. Lam ni dia ada tawassut namanya. Bila tawassut maksudnya apa? Dia ada masa yang ekstra banding huruf yang tidak ada tawassut. Thalithatal ukhra. Cuba. Wa manata salitasal ukhra. Terbalik tu. Thalithatal ukhra. Cuba. Wa mana? Wa manata salisatal ukhra. Bagus. Barakallahu fiik. Seterusnya. مبثوثة وزرابي مبثوثة. Siapa nak cuba? Saya cuba. Wa zarabiyyu mabthusah. Lagi sekali. Wa zarabiyyu mabthusah. Okay, cuba bagi sabdu lagi. Wazarabiyyu mabthuthah. Wa zarabiyyu mabthusah. Barakallahu fiik. Thuthah. Okay, so angin yang halus saja, betul tak? Seterusnya perkataan كالفراش المبثوث يوم يكون
الناس كالفراش المبثوث. Okay, siapa nak cuba? Saya nak cuba Ustazah. Silakan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Bagus. Terima kasih Ustazah. Cuba lagi sekali. Kal farashi. Kal farashil mabthus. Lagi. Kal farashil mabthuth. Kal farashil mabthus. Bagus. Terima kasih. Terusnya. Tasfir. Ya ayyuhal mudassir. Siapa nak cuba? Pendek je. Silakan. Ya ayyuhal mudassir. Lagi sekali. Ya ayyuhal mudassir. Ya ayyuhal mudassir. Bagus. Barakallahu fiik. Ada siapa-siapa lagi belum baca dan dia nak cuba mana-mana ayat dalam kat sini? Silakan. Puan Rosidah dah baca? Ke tak nak baca hari ni pun tak apa. Puan Nur Azah. Siapa lagi? Kalau ada siapa nak cuba? Mana-mana ayat boleh pilih. Puan Hasna. Saya cuba Ustazah. Mhm. Ayat 16. Wazarabiyu mabsusah. Okey, tu kita tak nak macam tu lagi. Kita nak mabesu. Ringan je kalau cuba lagi sekali. Wazarabiyu mabsusah. Bagus. Barakallahu fiik. Yang lain ada lagi tak yang belum baca dan nak cuba? Saya cuba. Mhm. Wa manatat salisatal ukhra. Dia bunyi ke kau lagi huruf Ukh- kha? Ukhra. Ukhra. Mhm. Barakallahu fiik. Yang lain ada lagi tak? Ya, semudah Okey, baik insyaAllah. Baik, jadi itulah untuk huruf tha. InsyaAllah nanti minggu depan kita akan sambung kepada huruf uh, sin, zai dan juga huruf sad insyaAllah. Okay. Ustazah, sebelum Yes. Ustazah tutup, Abu nak tanya. Bila kita jumpa lam mati, kan? Ustazah boleh dengar tak? Huruf ta mati ke huruf apa tadi? Lam. Huruf Lam. lam. Lam mati, okey. Okay. Bila kita masukkan tu, berapa lama tempoh kita nak bunyikan lam tu? Sebab selalu musuh kalau dah masuk, selalu kena tegur. Ustazah kata tak cukup masukkan huruf lam tu. Kata tu kecewa tak Ustazah? Okey, berapa lama dia tak ada harakat pun. Lagi cuma dia panggil apa? Tempoh. Dia bergantung kepada musuh punya ada kelajuan bacaan. Okey. Kena ikut kesesuaian. Dia ikut jari kita je. Setiap satu huruf ni satu jari saja. Macam tadi. Wa manatas thalithatal ukhra. Thalithatal ukh. Ni huruf kha. Thalithatal ukhra. Okay, so huruf lam, huruf kha ada sifat. Kita panggil apa sifat? Kha ada rokhawah, lam pula ada tawassul. Dia ada masa yang lebih. So, kalau orang tu dia buat wa manatas thalithatal ukhra, rasa cukup tak? Dia ada bunyi lam thalithatal ukhra, rasa normal ke tak normal yang tu? Dia kalau baca laju dengan baca perlahan, mesti ada masa untuk lam tu Ustazah. Betul. Setiap huruf, setiap bacaan dia akan ada masa. Tapi kalau kita baca macam tadi, baca tak laju sangat, tak slow sangat, okay, kita sendiri boleh rasa sebenarnya kita punya masa untuk huruf mati tu cukup ke tak. Okay, kita boleh boleh sense perkara tersebut. Macam dengung lah. Okay, kalau kita tengah baca macam mana contoh ayat apa Okay.
Yasin. Lepas tu kita jumpa belakang. In kuntum mu'minin. Rasa cukup tak cukup? Dengar cukup ke tak? Tak cukup. Tak cukup betul tak? Sebab kita baca tadi slow je. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lepas tu in kuntum mu'minin. Mesti kita boleh rasa. Tak cukup lah dengar tu. Okey. Yasin wal Qur'anil Hakim. Rasa cukup tak dalam mati tu? Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Tak cukup. Qur'anil Hakim. Tak cukup juga. Dia boleh rasa. Okay? So, busu kena biasakan setiap satu huruf, satu jari. Wal, wal, wa, telam. Wal Qur'anil. Okay? So, satu huruf, satu jari je. Wal Qur'anil Hakim. Okay? So, pastikan cukup masa dia. Biar dia jatuh betul-betul. Jangan jatuh laju-laju untuk lam. Wal Qur'anil Hakim. Okay. Boleh cuba praktiskan dengan kalau rasa tak tahu macam mana nak tu, gerakkan jari kita. Okay. Bagi dia jatuh baik-baik, baru kita sebut huruf lepas tu. Okay. Untuk masa pada huruf lam tu lah. Okay, insyaAllah. Okay. Ustazah, kadang-kadang dia orang sebut sebagai satu hunjutan je, Ustazah. Betul. Tu boleh juga. Okay, kita kata macam tu. Okay. Sebab dia tak ada harakat yang kita nak bilang-bilang ni susah. Jadi dia hanyalah sekadar apa? Sense sendiri lah ni. Dan setengah teknik dia guna jari dia. Dia gerakkan jari tu. Ini huruf mati satu satu ketukan. Setiap satu huruf satu ketukan. Okey. Okey, baik. Ada apa-apa soalan lagi sebelum kita bersurai? Baik, insyaAllah sampai sini dahulu kelas kita pada ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan jika dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada ibu semua. Terima kasih pada Puan Halina yang menganjurkan dan semua yang hadir pada hari ini. Jumpa lagi insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saja. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.